Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Innahu nampak ada pocong kat tepi katil kita. Meracau, dia dah terpekik apa semua Nampak ini kuntilanak semua. Apa dia ni bikin kat sini Aku macam seram itu nak tanya tau. Pasal tak Dia dipanggil kotak 7 tadi tu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada semua pendengar dan penonton Ruqyah dan Mantra. Apa khabar semua? Kami harap you all sihat-sihat lah, selalu yang sedang bersantai-santai dengan keluarga anda dekat luar sana, pergi makan dinner. Dan kalau nak pergi makan tempat makan tu, kita ada rekomendasi untuk anda. Rekomendasi ini adalah penaja kita juga, tak lain tak bukan, kita ditaja oleh Pondok Abang. Untuk korang yang nak pergi makan ke di hujung minggu ni, pergi ke Clementi, Yishun ataupun Botanic Gardens. Makanan mereka nasi lemak pandan, mi rebus gearbox, cakwe, memang semua lazat-lazat, masya-Allah, tabarakallah. yang itu untuk kalau nak pergi gerai-gerai makan orang. Tapi kalau nak beli lauk yang frozen, tak perlu siapkan, pasal dia dah siap. Boleh pergi ke Frozen Mart dorang dekat Junction 9 dekat Yishun dan juga Bukit Gombak punya pasar. Tapi kalau tak nak juga, Rusdi boleh ceritakan macam mana nak pergi online. So kalau you all tak nak pergi kedai kan, bukan nak cakap malas lah, nak kesenangan, boleh pergi online untuk beli barang-barang frozen ya. Alright, boleh pergi beli kat online, nanti hantar ke rumah anda. Dan dia ada promosi, setiap pembelian $30 dapat $5 diskaun. Promo dia sampai bila? 31st December 31 Disember. Alright. So apa dia punya promo code nak kena pakai? RMXPA. Right? Kita sekali lagi kita gunakan promo code RMXPA. Setiap pembelian $30 akan mendapat $5 off. Tetamu istimewa kita pada hari ini, kita bersama seorang perawat veteran yang sudah berpengalaman lebih daripada separuh usianya dalam dunia perubatan Islam. Masya Allah. Ustaz Herman dari Pusat Rawatan Terapi Bil Quran, yang lebih mengagumkan, beliau mula merawat sejak usia 13 tahun lagi. Beliau telah menyaksikan sendiri pelbagai sisi dunia perubatan Islam, termasuk sisi gelap dan songsang yang jarang kita bicarakan. Dan pada hari ini topiknya memang panas dan mungkin agak berani sikit lah daripada kita, iaitu perawat songsang. Siapa mereka yang menyeleweng atas nama agama? Bagaimana mengenali perawat yang benar berlandaskan Al-Quran dan membezakan mereka daripada mungkin dukun yang bertopengkan sebagai ustaz? Bersama kita Ustaz Herman, kita akan bongkarkan segalanya. Tiada rahsia, tiada selindung. Inilah Ruqyah dan Mantra. Assalamualaikum Ustaz Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Encik Herman. Jangan panggil Ustaz, panggil Herman sudah. Boleh kan? kita pakai Sebab tuan kat Singapura ni saya tak apply ARS, tak apply ARS, takut jadi isu. Panggil Herman sudah. Boleh, tak boleh. ada masalah, no problem. Baik tuan. Panggil Pak Man pun boleh. Pak Man. Panggil bro boleh ya, bro? Bro jangan. Bro okey. Okey, Tuan Herman. Okey, boleh. Saya janggal panggil Tuan Herman. Susah nak Tak cakap. apa, no problem. Okay, Tuan Herman, terima kasih kerana sekali lagi kerana Terima kasih sudi juga kerana sudi datang ke sini, ajak saya ke sini untuk kongsikan pengalaman. Ilmu tak ada, pengalaman yang sikit-sikit ada ni. siapa yang Ustaz Tuan Herman, bukan nama dia, bukan orang baru. Betul, orang kenal. Katakan semua orang dah kenal dekat Singapura ni. ramai Ya, perawat semua siapa yang tak kenal. Betul. Kan. Tapi hari ini beliau akan mengkongsikan kita sebuah topik yang agak I think lebih panas. Panas Lebih panas. Kontroversial Mungkin lah. Takut menjadi kontroversial lah. Tapi tapi kita tak mau ke situ dulu, sebab kita kasih ruang kepada Tuan Herman untuk ceritakan pengalamannya. Pengalaman beliau. Sejak 13 tahun
pendengar-pendengar kita umur 13 tahun, apa korang tengah buat? Main goli. Tuan main Herman, congkak. Tuan Herman kita dah pergi kan, dah belajar tentang ni. Boleh. Jadi tak apa, kita kasih mic dekat Tuan Herman. Baik. Mungkin boleh kasih sikit lah Tuan. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semua. Hanya patut tajuk kita perawat songsang ni. Saya tak nak cerita orang lain lah. Saya nak cerita pasal diri saya yang songsang. Okey. Diri saya yang songsang. Saya mula-mula, patut saya kata, banyak kali orang tanya saya, start bila mula buat rawatan ruqyah? Kalau buat rawatan ni pada umur 13 tahun. Tapi kalau mula buat rawatan ruqyah syar'iyah yang benar 2007. Okey. 2007. Apa beza je? Waktu umur saya 13 tahun untuk para pendengar semua. Waktu tu Singapura baru tahun 90-an. Kalau kita ada keluarga kerasukan, masuk hantu, kita nak cari siapa waktu tu? Betul. Ustaz-ustaz ruqyah tak ada. Betul. Saya hanya kenal Ustaz ruqyah yang pertama saya kenal kat Singapura ni pun, waktu tu belajar kat Pergas, Ustaz Jumadi Mustar. Itu pada saya veteran rawatan ruqyah kat Singapura, Ustaz Jumadi Mustar. So itu saya nak kena kasih kredit kepada beliau kan. Lepas tu baru saya kenal Datuk Amran Kasimin, Darul Syifa kat Malaysia semua. Tapi kalau kat Singapura, katakan tahun 1991, ada keluarga kita kerasukan, kita nak panggil ustaz mana datang? Ramai ustaz tak buat rawatan ruqyah. Jadi ada orang kenalkan saya pada satu tuan haji ni lah, seorang tuan perawat ni, yang mana datang rumah, dia azan, dia baca ayat Quran. So saya rasa macam ini belajar betul ni, saya kata. So dia ajak saya, dia kata, Man, why not? Bukan why not lah, dia cakap belajarlah agama dengan kita sekali. Lepas, so saya kata okey lah. Waktu tu umur 13 tahun, saya anak yatim, bapa meninggal. Jadi tak tahu tak ada bimbingan sangat. So okey lah, ada orang tua ajak kita pergi rumah je kat Taman Jurong. Saya belajar agama kat rumah je. Lepas belajar agama, dia kata, nak belajar silat tak? Sebab dia kata kita ada buat kelas silat. Okey. So saya kata okey, umur 13 tahun, yalah apa kita tahu 13 tahun belajar silat. Bila dah belajar silat, dia kata, nak tolong orang tak? Kita ada buat perubatan. Tapi perubatan kita yang baik punya. Kita baca ayat Quran kan, tak boleh tinggal solat. Okey. Kita kena kena puasa Isnin Khamis. Kita tak boleh buat maksiat. Okeylah, alhamdulillah, bagus. So daripada umur 13 tahun tu, saya dah jadi very discipline tau. Artinya saya kena solat ni, kalau tak solat nanti kan macam mana nak lawan hantu. Dan saya tak terfikir benda ni benda yang salah. Sebab takkanlah kita solat, puasa, baca ayat-ayat yang mula dengan a'udzubillah, bismillah, akhirnya la ilaha illallah. Takkan benda tu salah, saya kata. Ini benda baik. Saya tak boleh mencuri, saya tak boleh buat benda yang tak elok. Artinya saya kena jadi orang baik. So saya kata, bagus lah ni, betul lah ni. Apa yang saya belajar ni benda yang betul lah, saya kata. So saya akan rawat orang pun tak minta duit. Alhamdulillah. Dan tak kira bangsa dan agama, datang ke rumah guru saya penuh. Masya Allah. Jadi waktu umur saya mula-mula 13 tahun, pesakit saya yang pertama tu seorang makcik yang badannya saya rasa beratnya 100 kilo. Artinya badannya gede, besar. Saya waktu tu pinggang saiz 25. Berat badan 40 lebih. Kecil. Jadi kau cuba bayangkan, first time saya rawat makcik ni, saya kena pegang kepala dia. Okay. Saya kurus kering, dia badan besar kan. Jadi bila saya baca Quran, dia dah mula bergoyang. Agak-agak aku jadi apa? Dengan aku sekali bergoyang tuan. Aku cakap ini macam apa ni, dah menggigil. Tapi tak apa, guru saya kata baca saja. So baca. Makcik tu bergoyang lebih kuat. So apa saya buat? So dia kata okey, baca ayat ini. So dia ada satu ayat-ayat jampi, okey, yang saya kena baca lah. Lepas saya baca ayat Quran, tak jalan, dia suruh saya baca ayat jampi ni. Okey, tapi saya tak boleh baca kat sini lah, nanti kan ada nak amalkan kan. Betul. Tapi ayatnya pada saya ayat baik. Sebab saya kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, aku tahu asalmu jadi, aku tahu asalmu bla 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 bla, berkat Allah malaikat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So pada umur 13 tahun, saya punya benak fikir ini tak salah. Kalau salah kan aku panggil setan. Ini baca a'udzubillah pun, ini logik saya. So selama 7 tahun saya belajar, sampaikan tahap saya dah boleh obat orang. Bagi betapa
Betapa pun taklah teruk sangat. Setakat duduk kat Gunung Ledang, masuk kat dalam gua, duduk kat makam Pulau Penyengat. Tahu Pulau Penyengat? Yang dekat Tanjung Pinang tu, nanti naik bot ada satu masjid telur. Okey. Masuk dalam lagi nanti ada makam yang open. So saya ingat lagi, saya duduk dengan kawan saya. Saya duduk sini, dia duduk sana. Waktu tu umur saya 14 tahun ke 15 tahun. First saya pergi betapa. Okay, itu cerita lain lah. Kalau pasal betapa tu panjang cerita kan. Ular datang lah, orang duduk sebelah tu semua aku dah tengok dah. Tak apa, Tuan boleh just teruskan. Cuma kita dah curious. Itu umur 14-15 tahun orang main basikal. Aku tak ada main basikalnya. Aku artinya umur 14, 15 tahun, 16 tahun saya dah mula pergi buang barang, merawat orang. Lepas tu mandikan, nanti dia punya limau kena buang kat tempat air mengalir. Nasib baik zaman tu NEA tak skoding tangkap orang kan. Kalau tak kena saman aku kan. Tapi anda tahu tak, benda yang buat saya rasa macam bersyukur kepada Allah ialah Allah sedarkan saya pada satu hari ni, kerana saya tinggal Bundih. Saya selalu suka duduk kat Masjid Asy-Syakirin sana. Okey, bila saya tak belajar ke, tak ada berubat orang, saya akan duduk kat masjid sana. Saya terdengar satu hari ni ada satu ustaz muda ni. Ada satu ustaz muda ni bawa balik daripada Azhar. Saya ingat lagi, dia mengajar waktu tu, dia mengajar kitab hadis. Jadi saya duduk, saya dengar dia kata, apa pasal dia cakap ni macam tak sama dengan guru aku cakap. Okay. Ini kepada saya ini adalah hidayah daripada Allah. Allah kasih satu kesedaran dan saya bersyukur banyak. Rupanya apa yang saya belajar selama 7 tahun tu adalah satu benda yang kita nampak macam Islamik. Okey, kita nampak macam benda tu adalah benda yang betul. Tak boleh solat, kena solat, kena puasa, kena buat benda baik, ayat-ayat suci. Tapi soalan saya lah, kalau engkau tak buat rawatan, engkau kena solat juga apa? Kalau engkau tak buat rawatan, engkau tak boleh berzina apa? Kau tak orang Islam apa? Jadi engkau sebenarnya kau solat, engkau buat ini semua kerana apa? Kerana Allah atau kerana kau nakkan kau punya ilmu tu jadi power? Ini satu kerosakan akidah. Secara halus syaitan itu dah menyesatkan kita. Lepas tu kebergantungan kita kepada ayat-ayat jampi-jampi yang kita ingat sebenarnya adalah ayat yang betul. Rupanya starting saja dia bungakan, kosmetikkan ayat itu sebagai Islam. Dia sunatkan lah, senang kata, dia khatankan ayat tu saja. Tapi tengah-tengah tu ialah kita lupa kita minta kepada siapa? Hei angin 7 petala angin, aku puja engkau angin. Kalau si Kai tidur, kau kejutkan dia bangun. Contoh. Kalau dia tidur, so dia datang kepada aku. Contohlah, panjanglah ayat kan. Nanti kan kalau aku baca ramai pula buat benda begini kan. Saya pun terbangun ni. Ini ayat kalau orang lari rumah, isteri lari rumah, suami lari rumah, kita ambil dia punya baju yang dah pakai, kita letak atas kemenyan, kita baca ayat Quran berapa ayat, lepas tu kita baca jampi tu. Dah baca, kita tepuk, pop. Jadi nanti besok balik, kita kata ini betul hebatnya doa kita makbul mustajab ni. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita lupa bahawasanya kita panggil syaitan. Alhamdulillah, kadang-kadang Allah bagi hidayah kepada kita ni. Satu benda yang paling kita patut bersyukur lah. Anda bayangkan saya umur 15 tahun, saya dah boleh ambil tangan saya ni. Salah satu cara nak tahu kita punya ilmu kebatinan ni hebat ke tidak, kita kena celup tangan dalam air panas. Minyak panas mendidih. Air panas memang mendidih. Boleh masak telur, masak. Memang confirm. Ada kawan saya mungkin amalan dia kurang. Sebab dia ada amalan tau, kita kena puasa Isnin Khamis, kita kena kena semayang buat amalan malam. Tangannya sampai menggelembung. Melecur. Memang melecur lah, sebab air panas betul. And then ambil parang, tetak tangan. Tetak tangan pun dia bukan macam tetak gini. Kadang-kadang tetak gini, kau ambil pisau dia tak kena. Dia kena macam slicekan dia. Baru kau nak tahu. Dan ini kau ambil kayu, kau potong. Baru kau nak tahu amalan kau jadi ke tak. Jadi benda tu semua saya dah buat. Kebal lah dulu. Ada kebalan lah. Dia bukan kebal, dia bebal. Dia bebal sebenarnya tuan-tuan. Sebab dengar sini kan, kau bayangkan tangan masuk air panas, hebat. Ambil parang, tetak betul. So satu hari aku kan tengah sekolah, aku gosok baju. Okay, so saya rasa macam aku kebal kan. So apa saya buat? Selak baju, ambil tu speaker, letak kat perut. Agak-agak apa jadi? Jadi tak, cap tu. Itu cap speaker kat perut aku. Faham? Artinya setan ni dia menipu kita saja.
Oh. Itu sebab kau tengok waktu zaman Jepun dulu, pasal mana-mana panglima-panglima yang kata kebal, pasal Jepun potong kepalanya. So dia hanya waktu kau uji tu saja kau jadi kebal, kau jadi hebat, kau boleh makan kaca, kau boleh kena pukul dan sebagainya. Tapi waktu betul-betul nak terjadi, kau mati katak nanti. So jangan mudah terpercaya, dan kita yang nampak rasa kagum dan hebat, sebab besok kalau Dajjal datang pun dia akan ambil orang, potong kepala, campak di kanan, buang badan di sebelah kiri, boleh cantum balik. Jadi kita jangan mudah terpedaya, jangan mudah rasa kagum apabila kita nampak orang tu boleh kena belasah dengan cemeti, boleh makan kaca, boleh jalan atas kaca dan sebagainya, boleh tetak parang. Itu bukan kebal, tuan-tuan, tu bebal sebenarnya. Dalam Islam tak ada istilah gitu. Kalau ada orang yang kebal dalam Islam, tak ada istilah mati syahid. Betul. Nabi pun tak akan patah gigi dalam peperangan. Betul. Jadi kita jangan mudah kita nampak sesuatu benda yang mencari adat, kita pun rasa diri kita itu bagus. Sebab saya dah lalui benda tu semua. Tu sebab saya kata perawat sungsang ni jangan cerita orang lain lah, cerita pasal diri aku dulu. Cerita pasal diri saya dulu, tuan-tuan. Kan duduk dekat apa? Dekat Gunung Ledang. Dengan pakai baju silat, pakai keris, panjat gua. Ada waterfall, masuk dalam waterfall tu ada gua. Panjat dalam gua tu, duduk ke atas nampak tempayan besar. Okay. Dalam macam mana aku fikir dalam tu ada tempayan deh. Kau nak angkat macam mana tempayan? Kau tahu tempayan yang macam pasu besar dalam ada air tu, dia angkat macam mana dia angkat masuk dalam gua tu, aku cakap. Tu memang saya dah lalui lah waktu muda-muda dulu tu. Kan waktu zaman-zaman jahiliah aku rasa macam gitu kan. Tapi mungkin tuan tak tahulah agaknya. Memang saya tak tahu. Umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Jadi kita memang tak tahu. Jadi kadang-kadang tu sebab saya kata saudara yang di luar, para penonton, kalau anda mungkin rasa macam betul ke aku belajar ni? Cubalah tanya mana ustaz-ustaz kat luar, kat masjid kan. Tanya betul ke apa aku belajar ni? Betul ke apa yang aku gantung-gantung kat rumah ni? Saya waktu semah rumah orang dulu, kita akan gantung dah semua benda-benda, kain kuning, merah, hijau, semua aku gantung dah kat rumah orang. Aku tukang gantung lah. Tapi itulah benda yang kita gantung, sebenarnya kebergantungan kita bukan kepada Allah. Kebergantungan kita kepada objek dan makhluk. Macam gini, bila kita berobat kan dulu, kita kena panggil semua tok-tok wali kita punya nama. Sedangkan Islam ni kita hanya perlu doa pada Allah je. Tak perlulah nak panggil mana-mana punya entiti lain yang kuno-kuno kita rasa ada kuasa. Itu sebabkan tuan-tuan, para penonton Ruqyah dan Mantrah ni, matlamat kita pergi berobat ni apa sebenarnya? Bila kita cari seorang perawat untuk datang bantu keluarga ataupun diri kita yang sakit, apa matlamat kita? Nak sembuh, nak baik. Sebab apa kita nak sembuh? Sebab apa kita nak baik? Cuba tanya soalan tu dulu. Sebab apa? Kalau kita nak sembuh kerana kita nak mudah ibadah kepada Allah, kerana itu matlamat kita kat dunia ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat. That is the first thing kita sebagai hamba, ibadah kepada Allah. Kita nak sembuh untuk kita nak ibadah. Ibadah tu banyak. Cari nafkah untuk anak bini kita, belajar fardu ain, tingkatkan kita punya diri, jaga kita punya solat dan sebagainya. Jadi itu semua ibadah. Jadi kita berobat ni sebenarnya benda yang wajib. Tapi jangan salah pergi berobat. Jangan salah cari tukang obat. Kita ni kadang-kadang kita nampak orang yang janggutnya panjang, sarbannya besar, bajunya hebat, kita dah kata ini mesti seorang wali yang hebatnya. Sedangkan kadang-kadang kita lupa doa yang paling mustajab itu seorang ibu, seorang ayah. Itu yang kadang-kadang kita pergi sibuk, pergi cari sana, pergi cari sini. Mak, tolong doakan pun tak ada. Kita sanggup bayar beribu tau. Bayar beribu kat mana-mana punya tukang obat, tapi kadang-kadang duit mak punya susu pun kita tak nak bagi. Cubalah tuan-tuan, kalau nak baik, tak payah nak sedekah kepada orang yang jauh-jauh, tok-tok wali mana, kat ibu kita dulu, kat keluarga kita dulu. Anda tengok perubahan yang Allah berikan kepada anda. Kerana itu yang selalu saya ajar kepada pesakit-pesakit saya. Kan kadang-kadang kita nak nazar tu, nak nazar ni, tapi kadang-kadang benda wajib bagi pada orang tua pun kita lupa. Bagaimana nak sembuh? Kadang-kadang kan tuan-tuan ibu-ibu sekalian, khususnya kepada sahabat-sahabat saya ni, Allah bagi kita sakit ni sebab apa? Allah bagi kita ujian, gangguan syaitan ni sebab apa? Allah benci kita ke? Tak.
Allah sayang kita sebenarnya. Kita saja tak sayang diri kita, tuan-tuan. Sebab semua yang terjadi dengan izin Allah tau. We must always remember that. Sama ada kita kena sihir, sama ada kita mewarisi saka, sama ada orang buat benda yang tak baik, jin asyik datang singgah kepada kita, semua tu biiznillah, dengan izin Allah. But when Allah allowed that thing to happen, there must be a reason, there must be a hikmah, there must be something that Allah want to tegur kita. Kadang-kadang kita ni jenis yang lalai. Berapa ramai pesakit kita kan, bila dia kena gangguan ini, barulah dia kata macam alamak, ada berubat sana, berubat sini, tak baik-baik lah. Macam mana nak baik? Kita kata, why not dengar ayat Quran dulu. Bila dah dengar Quran pun tak baik lah, macam mana ni dah pergi why not kita belajar baca Quran. Tapi saya Iqra buku 1 pun tak lepas. Belajarlah. Berapa ramai pesakit kan, kalau Ustaz Syarhan dah biasa merawat pesakit, berapa ramai pesakit kita bila dia dah mula belajar fardu ain, dia mula baca Quran, dia nampak perubahan dalam diri dia. Dan dia kata, ya Allah, kalaulah aku tak sakit, mungkin aku tak berubah jadi orang yang baik. Maka itulah kadang-kadang kita tak nampak hikmah yang mana Allah beri ujian itu kepada kita. Jadi tuan-tuan, para penonton ruqyah dan mantra, teruskan berubat. Jangan give up. Tapi jangan salah cari perawat tau. Yang paling takut kan, kau tahu tak apa benda yang paling saya takut? Yang macam mana? Jenis perawat yang nampak alim tapi lebih teruk daripada setan. Ini pun kita pernah cakap banyak kali dalam rancangan kita kan, pasal perawat yang salah ni. Senang kata, pada dukungan bomo lah pada zaman kita sekarang ni, diorang dah tak pakai tongkat yang ada tengkorak, rambut yang kusut masai, dah tak ada. Mereka sekarang ikut peredaran masa, pakai baju yang cantik, soleh. Tapi bila nak dibacakan tu, mungkin baca surah Fatihah, A'udzubillah semua ada, tapi depan dia kuat, belakang dia kuat, tengah-tengah tu pelan je suara, tak dengar langsung. Yang tu yang diorang akan terbalik-terbalikan ayat Fatihah tu, masukkan nama-nama jin. Dah habis bacaan, nanti semua ramai aminkan. Hanya kerana pakaiannya tu sahaja nampak soleh. Anda tahu tak, dekat, jangan cerita kat Malaysia lah, kita kat Singapura kan. Okay, just untuk pengetahuan anda, pusat rawatan kami first kali saya buka bukan kat Singapura, bukan kat Jucat, tapi kat Johor dulu, kat Bandar Baru Udah tahun 2010. Okay, kita buka kat Bandar Baru Udah 2010. Okay, waktu tu kalau nak berubat orang kena tunggu 4 jam. Masya Allah. Sebab apa? Ramai orang datang. Dan dia punya hantu yang datang tu, dia tak sama macam Singapura. Aku cakap seriously, Singapura ni kalau saya rawat kan, saya rasa macam relax sikit. Relax kan, boleh dengar makcik menangis. Aku okey lah makcik. Tapi kat Malaysia tu tak ada. Kadang-kadang belum sampai pintu dia dah mengamuk dah. Dah kat bawah terpekik melari tengah jalan, mana ada kena kejar. Lepas daripada Johor, kita buka kat Alustah, kat Kedah. Buka kat Kedah. Kau bayangkan Mamat ni daripada Singapura, muka macam Bangla, buka kat Kedah. Orang tengok pun macam ni, siapa tukang ubat ni? Tapi Alhamdulillah Allah mudahkan saya. Saya ada ramai kawan-kawan ustaz-ustaz yang bantu saya di Kedah sana, di Alustah Kedah. Daripada Kedah tu kita buka di Damansara. Itu memang cerita lain lah dekat KL kan. Daripada KL tu nombor 4 kita buka di Kelantan, di Wakaf Cik Ye sana di Kelantan. Di Kelantan tu kita belajar ilmu saka lain. Bukan jadi saka, tidak. Erti kita belajar bab-bab saka. Kita tengok ustaz-ustaz yang mana keluarga ada saka, boleh dibacakan Quran. Agak-agak selalu kalau baca Quran orang jadi apa? Pakik, jadi rimau, mengamuk. Ini ustaz bangun joget Mak Yong. Dancer. Sebab apa? Saka Mak Yong. Faham. Ini memang clear cutnya. Ini ustaz belajar Azhar, lepas tu dia mengajar di masjid, tapi dia ada saka kan, yang memang saka ni memang payah sikit nak buat, sebab kerana keturunan yang dah lamanya. Yang mana zaman dulu atuk dia datang ke Kelantan buka tanah. Tahu buka tanah? Erti zaman dulu dia tak ada excavator. Jadi dia pakai tangan dia ni, dia seru makhluk jin untuk buka tanah tu. Jadi dia ada kekuatan yang luar biasa. Ini cerita lain. Aku rasa kau sikit-sikit je. Lagi ni kau jemput aku lagi kan, InsyaAllah. Tapi kena bawa lebih sikit lah dia punya pengeras dia kan. Yang KFC ke McDonald kan. Kau contoh tu gurau. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, tuan-tuan yang hormati sekalian, lepas tu baru saya buka kat Jucat, kat Singapura. Waktu tu kat Hajar Maimunah dulu, kat tingkat 2. Itu pun sebab orang Singapura komplain, jauh sangat lah nak datang. Dia kata kan, dia komplain sebab saya rawat kat Malaysia. Saya kata bila orang Singapura ni nak rawat kan. Waktu tu kita rawat hanya
sebulan 2 kali je kita buat program perdana kita lah kan. Lepas tu baru kita cari tempat, baru kita mulakan sesi rawatan kita lah. Alhamdulillah, ramai pesakit sampai ke sekarang, Alhamdulillah. Tapi kita ni bukan jenis rawat yang intensif sangat. Saya cakap terus terang, saya minta maaf saya bukan jenis rawat yang sampai 1 jam 2 jam. Saya tak ada kemampuan tu. Sebab lagi pun masa saya datang Singapura hujung minggu je kan. Jadi bila pesakit datang, saya hanya setakat boleh ada 15 ke 20 minit sahaja kan. So selalunya akan suruh pergilah kepada perawat lain yang boleh baca ruqyah 1 jam 2 jam boleh rawat pesakit. Saya selalu kata go ahead, pergi go ahead kan. Sebab untuk datang ke pusat rawatan kami, dia tahu dia kena ikut appointment lah. Tapi kan ingat tak tadi saya kata, benda yang paling saya takut kan Sahan, bukan yang baca terbalik-terbalik tu. Itu dah memang kita tahu je sesat. Tapi yang baca ruqyah syar'iyah, yang memang belajar betul daripada ustaz-ustaz dan para guru dan alim yang baik, tetapi kadang-kadang dia gagal dan dia tewas bila Allah uji dia. Tahu tak perawat ni apa ujian dia? Nafsu. Satu, duit. Bila dia dah mula popular, tengok bagaimana, adakah duit ni matlamat dia? Nombor 2, wanita. Sebab pesakit kebanyakan wanita. Ya tak kan? Pesakit kebanyakan wanita. Lelaki bukan tak sakit jangan tak ada. Ramai pesakit. No. Statistik kajian yang kita buat kat TBQ, kalau ada 100 orang, 50 wanita, 50 lelaki, dua-dua ada sakit. Dia bukan kata perempuan 70%. Sebab yang datang berubat 70-80% adalah wanita. Yang lelaki tu ego, dia tak nak datang. Aku tak sakit, aku okey. Sedangkan dia tu kalau kau baca Quran menggigil-gigil tu keluar Leo. Ni cakap tu serangnya. Okey, bukan wanita lebih banyak sakit, tidak. Tetapi wanita lebih ramai yang nak datang berubat. Jadi bila wanita ramai berubat, kita pula tengok ada kesempatan, ambil kesempatan. Nanti WhatsApp, telefon, you okey tadi I baca ruqyah, I tengok tadi you jatuh-jatuh lah, kesian you ayat dia caring gila. Tuan-tuan, kalau ada perawat WhatsApp awak okey ke tak malam ni, you dah tidur, blok nombor dia. Itu memang perawat songsang dia cakap terus terang. Walaupun dia baca ruqyah syariah, tapi adab dan akhlak dia bertentangan dengan apa dia ajar. Tak boleh tuan-tuan. Minta maaf lah perawat yang buat benda gini. Tapi saya concern kat pesakit saya. Yalah, sebab kerana dia perempuan umur 25 tahun kau concern. Cuba kalau nenek 75 tahun kau WhatsApp ke? Kau telefon ke tanya? Kalau nenek tu kaya okey juga. Okey lah, kawan. Itu duit lah itu pula duit. Tapi patut saya kata, saya sebab apa orang tanya saya pasal saya tak buat kursus rawatan sangat. Senang aja. Kadang-kadang kan satu masa ni pun saya rasa macam bila kita buat kursus banyak sangat, dulu saya buat kursus banyak sangat, tiba-tiba saya tak jaga perawat tu, kebanyakan ada ambil kesempatan kat pesakit. Faham. Saya pernah tahu perawat yang sampai tahap berzinah dengan pesakit. Astagfirullahalazim. Berbogel dalam kereta dengan pesakit. Astagfirullah. Masuk hotel bilik berzinah dengan pesakit pun dah ada dah. Okey. Jadi sampai tahap saya kalau sekarang ni, kalau saya nak buat kursus, saya kata 6 bulan. Nak belajar aku 6 bulan. Sebab kita akan tekankan bab akhlak, bab adab, kita akan tekankan dia bahawa sebab rawat ni sebenarnya kan bukan satu benda magic tau. Bukan kita ada power, kita boleh lawan jin, yang kita buat setan jadi terpekik-terpekik, kita rasa bangga. Itu kadang-kadang hanya talbis iblis. Setan ni dia boleh tahu tau. Macam mana dia boleh tahu? Sebab kita ni ada qarin. So qarin kita ni akan pau dia cakap, kau tahu tak, sini ni hati dia ni ada problem sikit tau. Dia suka dipuji. Jadi nanti setan ni dia akan buat kita jadi pekik-pekik, hantu tu jadi pekik. Lepas tu nanti kita rawat, dia pun jadi macam baik. Ini kau pernah dengar tak perawat sembelih jin? Banyak kan? Tolonglah tuan-tuan, tak matilah jin tu. Aku dah buat lah benda tu semua waktu muda-muda dulu. Dah buat dah benda tu semua. Saya rasa macam power boleh sembelih jin. Siapa tak happy kau tangkap kepala kau tek-tek, jin tu mati. Besok baca ada lagi. Kata mati, aku saja tipu kau. Banyak tuan-tuan benda-benda begini. So pada saya gini je lah, rawat ni sebenarnya adalah satu bentuk doa. Doa kita kepada Allah untuk pesakit ini, Allah beri kesembuhan. Dan terpulang pada Allah yang maha bijaksana, maha berkuasa, lebih maha mengetahui sama ada nak sembuhkan ke tidak. Tugas perawat bukan nak mati-mati sembuhkan dia. Tak.
Ini problem kita ni. Kita akan usaha macam konon-konon nak cuba baikkan dia. Tu yang sampai kadang-kadang tersesat pun ada tu. Sampai terlebih concern. Bini pun kau tak concern gitu, dengan pesakit yang muda kau concern macam gitu sekali. Kan WhatsApp, awak okey? Kan kesian awak tu kan. I tengok tadi awak dah makan tu dah memang merapu. Ini dia akan mesej lepas apa? Lepas rawatan dia mesej. I tengok you tadi kan Elio hidung dia meleleh gitu. Kesian I tengok you. Kan tak comel lah. Nanti ketawa cute ke apa. Ustaz tengok semua mesej tu. Tu kan. Saya sebab kata saya sampai tahap satu masa ni saya dah give up nak mengajar orang rawatan. Faham. Sebab saya tengok adab dia kurang. Orang gunakan rawatan ini mengambil kesempatan di atas kesempitan pesakit. Pesakit ni tengah sempit emosi je, bergaduh laki bini kena sihir, tafrik apa kan, sampai nak bercerai apa. Tapi kita pun masuk jarum. Guru saya, ada seorang guru saya dah arwah, dah kata, takkanlah semua pesakit yang comel kau datang kau nak kahwin. Kau gila ke apa je gitu. Ni direct ni cakap. Jadi tuan-tuan, kalau ada perawat-perawat di luar sini, nasihat saya satulah, jaga hati kita. Kita niat nak tolong orang ni sebab apa? Kita niat ni untuk apa sebenarnya? Lillahi ta'ala ataupun apa? Membuat rawat ini adalah benda yang mulia kepada saya. Kita menghidupkan sunnah Nabi. Kan, kalau anda tengok, selalu saya beritahu tau, anda pergi rumah orang, yang ada kat rumah tu kadang-kadang adalah orang yang dah tak pernah solat pun semua hidup. Ada rawat orang yang kadang-kadang jauh dengan Tuhan. Tapi kalau anda mengajar di masjid, anda tahu yang datang masjid tu kebanyakan orang yang dah okey dah. Alhamdulillah, Allah kasih hidayah, dia nak tambah ilmu. Tapi kita rawat orang yang kadang-kadang masih lagi bergelumang dengan benda-benda kesyirikan, masih lagi buat benda-benda maksiat dan sebagainya. Jadi bila Allah bagi kita kesempatan untuk pergi ke rumah dia, itu adalah dakwah sebenarnya. Untuk kita tunjukkan mukjizat dan kehebatan Al-Quran. Jangan sesekali kita mentaksubkan pesakit dengan diri kita sebagai perawat. Jangan. Akulah yang hebat. Kan abang je yang boleh baikkan you ni. I will take care of you. Ayat-ayat manis tu semua. Semua aku dah baca dah. Ini cakap terus terang ni, bukan nak tipu korang buat apa aku dapat. Aku tak ada share pun daripada sponsor ni. Tuan tak ada buat macam requirement aplikasi siapa yang akan join jadi perawat? Macam mana anda nak tahu? Sekarang semua okey je. Jangan ambil yang handsome. Mana kau nak tahu handsome ke tak handsome? Dah muka je gitu. Ada muka pecah rumah pun datang pun orang gatal juga. Oh, lepas juga? Lepasnya. Sebab kadang-kadang bila manusia jiwa kosong, datang seorang yang begitu caring sangat, yang sanggup dengar masalah dia, dia akan cair. Betul. Itu jadi macam cerita apa tu, yang cerita popular tu lah. Apa dia? Yang perawat yang banyak perempuan tu siapa? Norma. Bukan. Perawat banyak yang perempuan. janggut tu. Oh, Walid, ya. Walid. Cerita Walid. Sebab dia kadang-kadang dia hanya berikan perhatian. Orang yang sedang kosongnya jiwa diberi perhatian, diberikan ayat-ayat yang dia pun macam dia nakkan benda tu. Datang dengan bisikan-bisikan syaitan. Maka syaitan dah tak cerita pasal gangguan tau. Dia akan cerita untuk kau berzina, kau buat maksiat, kau buat benda-benda yang tak elok, kau berkhalwat, kau berzina, benda yang wa'iyadzubillah, minta Allah jauhkan kita semualah. So benda ni benda orang tak nak cakap, tapi saya rasa saya nak tegur lah benda ni kepada semua, dan juga peringatan kepada diri saya. Okey, itu sebab pesakit tak call saya. Salah satu ialah kita tutup pintu fitnah tu. Anda kena call kakak saya ke nombor hotline, baik di Malaysia ataupun di Singapura. Kan, kalau dia yang call saya kebanyakan macam makcik je lah. Kan, kalau orang lain saya kata pergi buat appointment dengan tu. Sebab saya nak cuba tutupkan pintu itu. Faham. Kerana saya manusia biasa, saya takut. Kan. Dan kan pesakit ni pun semacam, dia akan mesej kita malam-malam. Saya tak boleh tidur lah you. Betul. Aduh, betul. Kau betul jangan biasa dengan orang je macam selalu dapat mesej malam-malam ya. Kau kata betul lah ni. Yalah, macam betul. Ada macam benda ni is, jangan cakap perawatan je lah kan. Ni sebagai manusia memang selalu dalam apa-apa kes pun dia akan start off daripada macam gini lah kan. Message macam message malam-malam, terlebih concern sangat. Betul. Kan, terlebih concern. Aku tertarik dengan macam mana Tuan Irman tadi dia cakap kenapa dia tak selalu buat kursus perawat. Pasal aku rasa pasal tanggungjawab yang dia rasa dekat bahunya amat membebankan kalau salah satu anak buahnya tu buat perlakuan yang kita ni kan, kalau nak jadi guru kan, jangan ada istilah guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Saya selalu pegang ayat tu. Artinya
saya kalau nak jadi guru, saya kena tunjukkan betul-betul contoh yang baik, dan saya rasa saya tak layak pun nak dipanggil guru ke apa. Kan. Dan sebab saya rasa saya buat kursus pun saya rasa setahun berapa kali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali gitu je. Tapi kena 6 bulan. Saya sengaja memang buat minta 6 bulan kerana saya nak dia berduduk sebelah saya. Cara nak belajar dengan saya ni ialah dia kena ada teori tau. Nanti kita buat teori pasal rawatan Islam, after that kena duduk sebelah. Tengok saya rawat. Kalau saya lepas tu nanti saya suruh dia rawat pula. Saya tengok sebelah. Agak dia okey, kalau ada problem saya take over. Sampai satu masa saya tengok dia okey, saya keluar, biarkan dia seorang-seorang. Kerana anak murid saya pertama seorang hafiz Quran. Masya-Allah. Oh, hebat Uish. Tapi gila. Hafiz Quran tapi gila. Gila apa? Saya tak faham. Gila. Mentally gila. Nanti sekejap jadi kita jalan. Depression ke? Hafiz Quran. Saka Ada saka. Sebab dalam badan dia ada susuk emas 21 biji. Na'udzubillah. Masya-Allah. Subhanallah. Macam mana boleh ada susuk emas 21 biji seorang hafiz Quran? Kita bersambung selepas ini, dan program ini ditaja oleh Pondok Abang. Siapa jadi Siapa host ni? Allah. Murah je lah. Tapi itulah apa yang Kena take apa yang Tuan Herman tekankan tu adalah adab sebelum ilmu. Jaga adab dulu sebelum ilmu. Apa yang kita selalu tekankan jugalah, belajar adab dulu, baru belajar ilmu dia. Betul. Aku rasa dah ambil 6 bulan untuk belajar dengan Tuan Herman. Dengar tu, kalau komen-komen dekat dalam YouTube kita ke apa kan, selalu berdepankan adab dulu. Juga sama juga. Kita tahu kita punya pendengar ni ramai yang berilmu kan. Tak kisahlah ilmu dunia ke ilmu akhirat ke, tetap diorang smart. Tapi yang paling penting is adab dulu. Adab. Betul. Kita tekankan adab. Siapalah kita kan, manusia yang penuh dengan dosa, yang selalu lalai. Yang lalai. So kita tengahkan adab dulu. Masya-Allah, mendapatkan barakahnya lah. Baik. Kita akan sambung ke bahagian nombor 2 bersama Tuan Herman. Masih ada lagi ni topik yang betul. Dah habis. Masih ada lagi ni cerita yang baik-baik ni. Ni kena buat 3 episod ni. 3 episod. Pengeras tak mampu. Ajar mana ada. Baik, podcast ini dibawakan kepada anda oleh Pondok Abang. Kalau you all nak pergi ke online mereka, www.pondokabang.com, dan gunakan promo kod RMXPA. Setiap pembelian $30 akan mendapatkan $5 off. Dan other than that, mereka juga ada jual frozen food. Mereka di Bukit Gombak Pasar dan juga Junction 9 dekat Yishun. Masya-Allah. Dan siapa juga nak merasai dia punya makanan Malay, Malay authentic food boleh pergi kedai diorang dekat Clementi, Yishun, dan juga Botanics Garden 1J Cluny Road. Sampai jumpa lagi. InsyaAllah.